Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Esha Jasmine. Untuk assignment Act of Kindness, kita di sini ada saudara Mama Hafiz bin Safa, merupakan MMK Co yang menguruskan program Saji Prihatin, iaitu memberikan makanan percuma kepada penghuni College Co. Mengapa saudara menghulurkan pertolongan melalui program Saji Prihatin dengan memberikan makanan percuma kepada pelajar-pelajar diopsi? Okey, first banyak orang yang bagi sumbangan dengan gandangan dan sebagainya, tapi kita tengok dekat kawan kita sendiri kadang makan tu tidak. Jadi inisiatif yang kita buat untuk bantu, dan dia disokong penuh lah oleh kafe-kafe di Kuala Lumpur ni. Apakah perasaan saudara apabila dapat mengulurkan pertolongan melalui memberikan makanan percuma kepada pelajar yang kesusahan mencari makanan? Kalau kami dalam as a team lah, satu satisfaction yang kami dapat adalah kami nampak diorang ni sangat menghargai makanan, berterima kasih, dan itu sebenarnya satu kepuasan kami nampak, even though kami ni tidak dibayar pun kan. Apakah cabaran yang saudara menghadapi dalam menjayakan program Saji Prihatin? Cabaran, kalau nampak cabaran, sebab ni adalah sumbangan. Dia tidaklah cabaran yang tu sangat sebab sebab dia sumbangan. Tapi kalau kita nampak satu cabaran adalah risau makanan tidak habis. Adakah semua orang perlu melakukan act of kindness, iaitu amalan kebaikan untuk semua orang tanpa mengharapkan pulangan balik? Bagi saya memang wajib dan patut sebenarnya. Sebab itu adalah salah satu common sense juga lah, as a human being. Kita pun hidup bermasyarakat, bersaudara, bersahabat. Jadi act of kindness tu salah satu benda yang sangatlah patut dinormaliskan dalam kalangan kita, even though tidak ada ganjaran pun. Sebab dalam agama sendiri saya yakin setiap agama pun sangatlah sangat menggalakkanlah kita berbuat baik sesama sendiri tanpa mengharap sebarang ganjaran. Saya nak interview boleh? Tanya ni, kenapa awak pilih nak sumbangkan tu dekat food bank kita? Sebab saya rasa kadang ada orang yang memerlukan benda tu, macam keperluan gula ataupun biskut. Jadi saya letak dekat situ untuk siapa-siapa saja yang memerlukan. Okay, apa perasaan awak bila awak buat benda tu? Semestinya saya rasa seronok, saya rasa gembira kalau dapat bantu orang yang memerlukan walaupun tak banyak pun. So itu membuatkan saya seronok bila dapat melihat orang lain pun gembira. Okay, dan soalan last, awak rasa penting tak benda ni untuk pelajar-pelajar yang lain? Saya rasa sangat penting sebab food bank ni boleh bantu orang yang memerlukan lagi dalam ekonomi kita yang sekarang. And kita tak tahu sama ada dia tengah susah ke, tengah sedih. So saya harap food bank ni lebih ramai orang untuk menderma makanan atau keperluan untuk mereka. Okay, itu saja. Terima kasih ya bagi kerjasama. Bang, Logan ni nak tanya, abang ni biasa ke macam tengok kucing-kucing, macam abang ni nampak dia kesian, lepas tu bagi dia macam makanan ke, bagi pulang-pulang, itu biasa ke abang? Kalau contohnya saya beli makanan ada lebihan tulang sikit ataupun isi ayam tu sikit, saya akan kasih. So maksudnya dia, kalau abang nampak je kucing, macam abang nampak je haiwan-haiwan, abang mestilah baik hatilah, bagilah apa yang ada tu abang bagi je. Faham? Ada tak dalam kafe ke apa pun, bila abang ni nak bagi makanan kepada haiwan-haiwan, ada tak ada orang tegur, janganlah bagi makanan kat kucing lah apalah, ada tak ada orang macam halang kena abang ke, ada tak macam tu? Buat masa ni tak ada lagi. Selagi benda tu kita buat kat tempat yang jauh daripada orang makan, boleh lagi. Baik bang, soalan yang seterusnya, ni kan abang kan biasa bagi makanan ke kucing-kucing kan. Ada tak kucing-kucing tu kenal abang? Ataupun abang ni ada lauk hijau, kita dapat makanan lah. Ada tak macam tu? Macam nampaklah macam seronok-seronok ke dengan kucing-kucing tu. Sebab kucing kan biasa kan minat pada manusia kan. So bila abang ni bagi makanan untuk kucing ni, ada tak kucing tu berlari lah nak jumpa abang lah? Ada tak apa-apa peristiwa yang berlaku pada abang? Setakat ni tak ada lagi. Tapi selalunya kucing-kucing dekat bahagian sebelah masjid sana adalah. Ya, okey. Ni soalan yang terakhir. Apakah abang nak pesan pada generasi akan datang ataupun generasi yang muda untuk buatkan baik pada kebaikan ataupun the rate of the kindness?
Bagi saya ringkas je dan mudah. Buat baik pada orang bagaimana kita nak orang tu buat baik pada kita, tanpa harapkan balasan, itu saja. Okey. Okay, ada tak apa-apa abang nak buat tagline ke apa ke, ada tak dalam kita punya ni Tarik of the Kindness? Mana Boleh je. Mana-mana boleh. kita mudahkan orang, hidup mudahkan kita. Ya betul. Okey. Okey bang. Terima kasih bang. Terima kasih banyak-banyak. Okey.